Tahu tak? Setiap kali makan sausage, nugget atau ham, kita mungkin tengah sedut bahan kimia nama dia nitrosamin. Nitrosamin ni terbentuk masa proses makanan daging, especially bila bahan pengawet nitrite bercampur dengan protein masa dimasak suhu tinggi. Ramai tak tahu, nitrosamin ni boleh trigger sel kanser dalam badan kita. Kajian sains tunjuk, kalau selalu makan daging proses, risiko dapat kanser usus atau perut boleh naik dengan ketara. Tak kira umur, memang bahaya kalau ambil selalu dan dalam kuantiti banyak. Tapi jangan risau, ada cara nak kurangkan risiko ni. First, cuba kurangkan makan daging proses. Ganti dengan ayam, ikan atau daging fresh yang kurang diproses. Kalau nak makan juga, masak dengan api perlahan dan jangan sampai hangus sangat. Sebab suhu tinggi lagi banyak nitrosamin terbentuk. Lagi satu, makan banyak sayur hijau dan buah-buahan segar. Sebab vitamin C dan antioksidan boleh bantu halang pembentukan nitrosamin dalam badan. Jangan lupa baca label makanan, elak produk yang ada sodium nitrite atau potassium nitrite sebagai bahan pengawet. Ingat, pilihan kat tangan kita untuk jaga kesihatan. Jaga diri, stay safe guys, subscribe dan follow kita for more health tips.